Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga anda semua baik. Hari ini kita belajar tentang daya. Topik menarik dan penting. Pernahkah kamu menunggang basikal? Ketika kita mengayuh basikal, kita menggunakan daya. Daya ini menyebabkan basikal bergerak. Kita mengenakan daya untuk melakukan pelbagai aktiviti. Daya ialah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Lihatlah, kucing ini mengenakan daya terhadap tikus. Daya tarikan ialah tindakan yang menggerakkan suatu objek mendekati kita. Contohnya menarik joran, meminum air dan mengangkat berat. Lihatlah, beruang panda ini dapat makan daun buluh kegemarannya dengan mengenakan daya tarikan ke atas daun buluh. Daya tolakan ialah tindakan yang menggerakkan suatu objek menjauhi kita. Contohnya, memotong buah, menekan alat kawalan jauh, memukul drum, mendayung sampan. Bermain piano. Apabila seseorang menekan kekunci piano, daya tolakan digunakan untuk menghasilkan bunyi. Terdapat aktiviti yang mengenakan daya tarikan dan daya tolakan, contohnya mengemuk lantai, memerah kain, dan memotong daging. Kita tidak dapat melihat daya, tetapi kita dapat merasai kesannya. Terdapat 5 kesan daya. Daya mengubah bentuk objek. Perhatikan, apabila bagpipe dipicit, daya tolakan menolak icing keluar dan membentuk hiasan kek yang cantik. Tiup ubat gigi berubah bentuk apabila ditekan. Daya mengubah arah pergerakan objek. Bola berubah arah apabila dikelecek oleh pemain. Bulu tangkis berubah arah apabila dipukul lawan. Daya memberhentikan objek yang bergerak. Daya mengubah kelajuan objek. Daya daripada ombak dan angin dapat menambahkan atau mengurangkan kelajuan kapal layar. Daya menggerakkan objek pegun. Objek pegun ialah objek yang tidak bergerak. Pintu ini pegun, ia bergerak setelah dikenakan daya. Pin bowling terjatuh selepas dilanggar oleh bola bowling. Mari kita uji pengetahuan kita tentang daya dengan menjawab soalan kuis ini. Apakah daya yang terlibat dalam aktiviti ini? Apakah kesan daya dalam aktiviti ini? Sekarang kita sudah faham maksud daya, daya tarikan, daya tolakan dan kesan-kesan daya. Sebagai penutup, marilah kita menyanyi lagu daya bersama-sama. Daya ialah tindakan hebat, bertindak ke atas objek yang dekat. Tolakan menjauh, tarikan mendekat. Mari belajar sains yang diminat. Daya, mari kenali. Bantu benda bergerak setiap hari. Ubah bentuk, ubah arah. Sains menyeronokkan, oh sungguh indah. Daya, ubah kelajuan. Gerak berhenti, ikut keadaan. Objek pegun boleh bergerak. Daya berperan dan sangat bijak. Ku rasa hebat, ku belajar sains dengan semangat. Daya ialah tindakan hebat, bertindak ke atas objek yang dekat. Tolakan menjauh, tarikan mendekat. Mari belajar sains yang diminat. Daya, mari kenali. Bantu benda bergerak setiap hari. Ubah bentuk, ubah arah. Sains menyeronokkan, oh sungguh indah. Daya ubah kelajuan, gerak berhenti, ikut keadaan. Objek pegun
pun boleh bergerak. Daya berperanan sangat bijak. Daya, ku rasa hebat. Ku belajar sains dengan semangat. Daya, ku rasa hebat. Ku belajar sains dengan semangat. Sekian, terima kasih.